Okey, baru-baru ni korang ada tengok tak video ni? Disebabkan Karu ada tengok ramai orang tak puas hati kenapa Amsyar boleh kalah, Karu nak bagi opinion Karu pula. Masa ni opinion Amsyar adalah Miyuna daripada Jepun. Dan kepada siapa yang layan anime Black Clover, korang mesti kenal siapa itu Miyuna. Dalam kata lain, sebenarnya Amsyar ni dia tengah lawan dengan professional singer yang ada dalam industri Jepun dah sekarang ni. Jadi dekat sini kita dah ada satu masalah di mana Amsyar ni adalah amateur singer dan Miyuna adalah professional singer. Tetapi itu tidak bermakna Amsyar tidak boleh bagi saingan kepada Miyuna. Dalam ni kita boleh tengok yang Amsyar bawa lagu Hannah Delisha, esok masih ada. Dan untuk Miyuna pula dia bawa lagu Nande Monaya. Kepada siapa yang tengok Your Name, lagu ni memang akan familiar dengan korang. And bagi Karu, dua-dua bawa lagu sedih, tapi penyampaiannya bagi Karu lebih kepada Miyuna. Ada orang kata Miyuna macam tak ada feeling ataupun korang basically tak tahu pun lagu tu pasal apa. But it's okay, it's opinion korang. We respect your opinion and this is my opinion untuk benda ni. Masa Amsyar tu nyanyi lagu Hannah Delisha tu, Karu kurang feeling lagu tu sikit. Macam rasa sedih tu kurang. But when it comes to Miyuna, penyampaian dia membuatkan Karu sampai macam nak nangis. Sedih gila. I don't know how to express it. But itu apa yang Karu rasa masa tu. Mungkin korang rasa lain, korang rasa Amsyar lagi power, tapi ini yang apa Karu rasa. Don't get me wrong, ini just opinion Karu untuk overall persembahan antara dua ni. Karu memang support Amsyar sebagai wakil Malaysia, tapi ini adalah apa yang Karu rasa based on the performance daripada diorang berdua. Karu tak nak jadi bias hanya disebabkan kita ada wakil Malaysia di sana. Kalau juri kata kalah, then it's a loss for us. Siapa yang lagi pandai menilai selain juri kita kat sana tu?